Aku masih ingat jelas bagaimana hidup boleh berubah hanya dalam satu hari musim panas. Nama aku Aminah Zulkifli, berumur 40 tahun dan aku telah tinggal sepanjang hidupku di sebuah pekan kecil di Melaka, tempat yang penuh nostalgia dengan bangunan lama dan aroma kuih tradisional yang memenuhi udara pagi. Aku bekerja sebagai akauntan di sebuah firma keluarga yang kecil tapi kukuh. Hidupku nampak tenang dan biasa, tapi semua itu berubah tahun lalu. Isteriku, Farah, terpaksa bekerja di Johor Bahru selama 3 bulan. Peluang itu datang dari sebuah syarikat besar di sana, dan aku tahu dia harus pergi walaupun hatiku berat. Aku ingat saat dia mengemas beg, dengan wajah penuh keguguran dan tangannya yang menggenggam dokumen perjalanan. Di stesen bas, aku cuba kuat, memegang tangannya erat, memberi kata-kata semangat, tapi dalam hati aku tahu, tanpa dia, dunia ini terasa kosong. Anak perempuan kami, Sarah, pula dihantar ke kem musim panas di Cameron Highlands. Dia hanya menelefon seminggu sekali, bercerita tentang pendakian dan kawan-kawan baru, suara tawanya yang riang seperti datang dari dunia lain. Aku tinggal sendirian di rumah kecil kami di Kampung Morton. Sebuah rumah kayu lama dengan cat yang sudah mengelupas sedikit, dapur kecil, dan bilik mandi dengan paip yang sentiasa menitis. Setiap hari aku berjalan dari satu sudut ke sudut lain, menyalakan televisyen hanya untuk bunyi latar, membuka peti sejuk hanya untuk menutupnya semula kerana tiada apa yang menarik. Malam-malam aku duduk di tepi tingkap, membuka sebotol air kelapa muda dan memerhati jiran-jiran menyiram bunga di laman rumah masing-masing. Dari jalan, kedengaran suara anak-anak bermain bola sepak hingga gelap malam. Di pejabat, aku menguruskan akaun seperti biasa. Dokumen-dokumen yang sama, nombor yang sama, email dan panggilan telefon yang tiada henti. Gaji cukup untuk bayar rumah dan keperluan, tapi impian kami untuk melancong bersama Farah seolah-olah terperangkap di belakang tirai realiti. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di dapur menamatkan botol air kelapa kedua, telefon berdering. Di hujung talian, suara mak mentuaku, Puan Siti, yang selama ini aku kenal sebagai wanita tenang dan berhati-hati, tiba-tiba kedengaran ceria dan bertenaga. Aminah, kau duduk sorang-sorang kat rumah? Ceritakanlah, katanya penuh semangat. Aku mengaku, hanya sunyi, kerja dan rumah yang menjadi teman. Lalu dia menawarkan sesuatu yang membuat aku terpaku. Kita pergi bercuti ke Langkawi. Aku dah uruskan semua minggu lepas. Kawan aku yang nak ikut tiba-tiba sakit, jadi aku nak kau ikut sekali. Penginapan selesa, bilik 2 orang, tenang dan aman. Jangan risau, aku tak gigit pun. Dia cuba buat lawak, tapi aku tahu itu peluang untuk aku melarikan diri dari kekosongan hati ini. Aku tahu ini macam gila, tapi aku setuju. 2 hari kemudian, aku berdiri di stesen bas Melaka dengan beg kecil di bahu. Puan Siti datang dengan pakaian musim panas berwarna merah jambu bunga-bungaan, kacamata hitam di hidung, rambut diikat kemas ke belakang. Dia nampak segar, seperti baru pulang dari kebun bunga, bukan seperti orang yang bakal naik bas jauh. Dia menyambut aku dengan pelukan hangat yang membawa haruman wanginya yang manis macam kuih lapis. Sedia untuk pengembaraan? Tanya dia sambil tersenyum. Buat aku berani. Bas bergerak perlahan meninggalkan bandar, rumah-rumah lama, ladang getah dan sawah padi berlalu di tingkap. Kami berbual tentang jiran yang suka jemur kain sampai merentasi jalan, filem terbaru yang dia tonton, dan harga ikan segar di pasar malam Melaka. Ceritanya ringan dan jenakannya buat aku ketawa, buat aku rasa lega buat pertama kali dalam berbulan-bulan. Malam itu, dalam kabin bas yang sempit dan berbau habuk, aku sering terjaga bila bas berhenti atau bunyi roda berdecit. Puan Siti juga tidak lena, sering membaca di telefon, tersenyum sendiri, seolah-olah dia menyimpan rahsia kecil. Esok pagi, kami tiba di Langkawi. Haba menyengat menyambut kami keluar dari bas. Udara berbau laut,
buah-buahan tropika dan roti canai panas dari gerai. Penjual-penjual dengan suara lantang menawarkan keripik dan ikan masin. Kanak-kanak bermain dengan pelampung warna-warni dan pemandu teksi bersaing merebut pelanggan. Aku menghela nafas lega dan menanggalkan jaket yang aku bawa. Selamat datang ke Pulau Keindahan, kata Puan Siti sambil melambai ke arah Zen yang lalu. Aku tahu, ini akan jadi pengalaman yang berbeza, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup aku selamanya. Pensiun Seri Angin, tempat kami menginap, terletak di hujung Bandar Langkawi, tidak jauh dari pantai dan kawasan jalan setapak yang dipenuhi kedai kopi dan gerai makanan laut. Bangunannya sudah lama, dengan cat putih yang mula pudar dan retak-retak halus di dinding. Tapi di pintu masuknya terdapat tiang-tiang kayu ukiran tradisional Melayu dan muzik warna-warni yang menggambarkan ikan pari dan burung merak, menambah suasana nostalgia kampung halaman. Di dalam, bau laut dan klorin kolam renang menyambut kami. Puan Siti, dengan sepasang cermin mata kecil yang bergantung di hujung hidungnya, menyambut kami dengan senyuman mesra. Dia menyelap buku tempahan yang tebal dan akhirnya menyerahkan kunci bilik kami di tingkat 3, bilik nombor 7. Katanya, bilik itu ada balkoni kecil yang menghadap laut, sebuah keajaiban selepas berbulan-bulan hidup dalam kesunyian. Bilik itu sederhana, namun bersih dan rapi. 2 katil bujang yang ditutup dengan cadar batik berwarna biru laut, almari kayu dengan ukiran halus, sebuah televisyen kecil yang kelihatan seperti warisan zaman dahulu, dan balkoni kecil dengan meja plastik dan 2 kerusi, tempat aku duduk dan memandang ombak yang beralun perlahan di kejauhan. Puan Siti meletakkan beg tangannya di atas katil dan berkata, "Jom kita terus ke pantai, matahari tak tunggu kita." Aku memakai baju kurung moden berwarna hijau zamrud, kainnya lembut dan jatuh semula jadi di badan. Dengan kasut selipar kulit yang agak tinggi, cukup untuk aku rasa anggun tapi masih santai. Rambutku aku ikat longgar supaya angin laut dapat bermain di antara helaian rambut. Puan Siti pula mengenakan baju kebaya merah jambu dengan corak bunga kecil, kasut sendal bertali, dan gelang emas halus yang berkilauan di pergelangan tangannya. Ada aura muda yang tidak hilang walaupun usianya sudah hampir separuh abad. Kami berjalan di sepanjang pantai, pasir putih yang halus menyentuh kaki kami seperti sapuan sutera. Ombak laut memukul lembut batu-batu karang di tepi, dan suara burung camar berkikau menambah harmoni petang itu. Puan Siti bercerita tentang zaman mudanya, bagaimana dia dan arwah suaminya pernah berbulan madu di Langkawi, dan bagaimana kehidupan mereka berubah selepas kehilangan. Suaranya lembut, tapi ada kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Aku tersenyum mendengar ceritanya, cuba menyembunyikan rasa sunyi yang masih berlega-lega dalam hati. Kalau kau nak, kita boleh cuba belajar menari zapin di sini, dia tiba-tiba berkata sambil ketawa. Tapi jangan risau, aku janji tak akan pijak kaki kau macam masa kita belajar berjoget zaman sekolah dulu. Aku ketawa kecil. Teringat betapa buruknya aku menari dulu. Tapi dalam hati aku tahu, percutian ini bukan sekadar tentang pantai dan angin laut. Ada sesuatu yang lebih dalam sedang menanti, sesuatu yang tidak aku mampu jelaskan. Malam itu, selepas makan di sebuah warung tepi pantai yang menjual ikan bakar dan ulam-ulaman segar, kami duduk di balkoni bilik. Aku memakai baju tidur satin berwarna biru muda, yang lembut dan sedikit berkilat di bawah cahaya lampu. Puan Siti mengenakan jubah tidur sutera merah dengan rendah halus di tepinya. Rambutnya disanggul longgar, memperlihatkan leher anggun yang membuat aku terpukau. Udara malam yang hangat membawa aroma laut yang segar. Kami duduk bersebelahan, berbual tentang kehidupan, impian, dan ketakutan yang selama ini kami suruhkan. Aku merasakan sesuatu yang aneh, campuran ketenangan dan rasa yang suka diungkapkan. Tiba-tiba Puan Siti meminta bantuan aku untuk sapukan krim di belakangnya. Dia baru sahaja terbakar matahari. Tanganku menyapu perlahan-lahan, merasai kulitnya yang hangat dan licin. Ada kehangatan yang mengalir bukan hanya dari krim itu, tapi dari sentuhan kami yang semakin intim. Matanya tertutup,
Dan aku dengar dia berbisik, "Terima kasih, Amina." Malam itu, angin laut membawa bisikan rahsia yang belum terungkap. Aku tahu, perjalanan kami baru sahaja bermula, dan apa yang akan datang akan menguji hati dan jiwa kami lebih dari apa yang aku sangka. Malam itu, setelah kami selesai sapukan krem, aku duduk di tepi balkoni sambil memandang langit berbintang yang terpampang luas di atas kami. Suasana sekeliling sunyi, hanya diselang-selikan dengan bunyi ombak yang bergelora perlahan. Puan Siti berdiri di sebelahku, menyandarkan badan pada pagar balkoni, mengenakan jubah sutera merahnya yang anggun, yang sedikit terbuka memperlihatkan bahu halasnya. Cahaya lampu bilik menari-nari di kulitnya yang berkilau, membuatkan aku tak mampu mengalihkan pandangan. Dia tertawa kecil, suara lembutnya seperti lagu yang merdu. "Amina, kau tahu tak, aku selalu rasa macam ni masa muda dulu. Tapi sekarang, bila dah tua, rasa macam nak hidup semula." Aku tersenyum, cuba menyembunyikan debaran yang tiba-tiba membuat di dada. Puan Siti mengeluarkan sebatang rokok, dan aku lihat bibirnya merah merekah kontras dengan kulit cerahnya. "Aku tahu kau tak suka bau asap ni, tapi kadang-kadang, benda-benda kecil macam ni yang buat aku rasa hidup," katanya sambil menyedut dalam-dalam. Aku menarik nafas panjang, cuba mengumpul keberanian. "Siti, kau rasa ada tak sesuatu yang boleh kita cari di sini? Bukan sekadar pantai dan angin laut?" Dia memandang aku dengan mata yang tajam dan penuh rahsia. "Kadang-kadang, Amina, kita kena berani cari apa yang hati kata, walaupun tak tentu akhirnya ke mana." Aku teringat pada hari-hari sepi di rumah di Melaka, pada malam-malam yang panjang tanpa Farah dan Sarah. Perasaan sunyi itu melingkari aku seperti kabus pagi yang tebal. Tapi di sini, bersama Puan Siti, ada kehangatan yang aku belum pernah rasa. Sedikit demi sedikit, tembok yang aku bina di sekeliling hati mula retak. Keesokan harinya, kami berjalan ke pekan kecil berhampiran. Aku mengenakan baju kurung moden biru laut dengan kain yang menyentuh betis dan selipar kulit berwarna coklat muda. Rambutku dibiarkan terurai, ditiup angin pagi yang segar. Puan Siti pula dalam baju kebaya kuning cerah dengan corak bunga raya, memancarkan aura ceria yang suka aku tahan. Kami singgah di kedai kopi tradisional, tempat yang penuh dengan bau kopi segar dan kuih-muih Melayu yang menggoda selera. Puan Siti memesan secawan kopi O dan kuih seri muka, manakala aku memilih teh tarik dan kuih lapis. Sambil menikmati sarapan, kami berbual tentang sejarah Langkawi, tentang kisah-kisah lama dan legenda pulau yang penuh misteri. Dengar cerita, ada satu pantai rahsia dekat sini yang jarang orang tahu, kata Puan Siti sambil mencundungkan badan. Matanya bersinar-sinar. Katanya, kalau kau pergi waktu senja, boleh dengar suara-suara pelik dari laut. Macam panggilan arwah. Aku ketawa kecil. "Siti, kau ni suka sangat cerita hantu. Jangan buat aku takut pula." Dia tersenyum nakal. "Mana tahu kan? Kadang-kadang, misteri skim yang buat hidup ni menarik." Sepanjang hari kami jelajah pasar malam, mencuba makanan laut segar dan membeli cenderamata kecil. Puan Siti kadang-kadang menggoda aku dengan gurauan manis dan sentuhan lembut di lengan, membuat aku rasa seperti gadis muda kembali. Ada sesuatu yang menggelitik di dalam hati aku, campuran rasa ingin tahu dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang aku sendiri belum faham. Malam itu, kami kembali ke bilik dengan badan letih tapi jiwa penuh semangat. Aku memakai baju tidur satin berwarna putih mutiara yang jatuh lembut mengikut lekuk tubuhku, dengan tali tipis yang memperlihatkan bahu halus dan garis leher yang anggun. Rambutku aku ikat longgar supaya leherku kelihatan lebih menawan dalam cahaya lampu yang lembut. Puan Siti, dengan jubah sutera merah yang masih melekat kemas di badannya, duduk berdekatan. Kami hanya diam, membiarkan keheningan mengisi ruang antara kami, tapi aku tahu, ada sesuatu yang tergantung di udara, sesuatu yang belum diucapkan. Tahu tak,
Aminah, suara Puan Siti tiba-tiba menggetarkan suasana. Kadang-kadang, kita kena pilih antara apa yang selamat dan apa yang membuat kita hidup. Aku menoleh, pandangannya dalam dan penuh makna. Jantungku berdegup kencang, dan aku tahu, malam ini adalah titik permulaan sesuatu yang tidak dapat aku elak lagi. Suasana pagi di Langkawi menyambut kami dengan sinar mentari yang lembut menyelinap melalui tirai jendela bilik. Aku membuka mata perlahan, menyedari kehangatan yang mengisi ruang itu, perasaan yang bercampur aduk antara ketenangan dan kegelisahan. Puan Siti sudah bangun, duduk di kerusi balkoni dengan secawang kopi hitam di tangan, mengenakan baju kurung songkit warna emas yang menampakkan lingguk badannya yang anggun. Rambutnya yang hitam pekat dibiarkan terurai, berkilau di bawah sinar pagi. Aku mengenakan baju tidur satin berwarna merah jambu lembut yang melekat kemas pada tubuhku, menonjolkan lekuk-lekuk halus tanpa terlalu mencolok. Kasut selipar kulit yang aku bawa dari Melaka terletak berhampiran, menanti untuk dipakai. Aku berjalan perlahan ke balkoni, duduk di sebelah Puan Siti, merasakan udara segar laut yang menyapa kulit. Kopi pagi ni lain macam rasanya bila minum dengan kawan baik, katanya sambil tersenyum manis, menatap mataku dengan kehangatan yang sukar diungkap. Aku membalas senyuman itu, hati berdebar-debar. Bercuti bersama Puan Siti sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar perjalanan biasa. Ada getaran yang tidak dapat aku nafikan, sesuatu yang membuat aku terjaga dari keheningan yang lama menyelubungi. Hari itu, kami merancang untuk melawat kawasan kampung nelayan berhampiran. Aku memilih baju kurung moden berwarna biru muda dengan sulaman halus di hujung lengan, dipadankan dengan selipar kulit berwarna coklat gelap. Rambutku diikat ekor kuda rendah, supaya tidak mengganggu pandangan. Puan Siti pula mengenakan baju kebaya berwarna ungu gelap, kain songkit yang berkilauan menambah seri penampilannya. Gelang emas dan cincin kecil menghiasi tangan kirinya, berkilau di bawah sinar matahari. Perjalanan ke kampung nelayan dipenuhi dengan pemandangan indah, rumah kayu berdiri di atas tiang, bot nelayan berlabuh di tepi pantai, dan bau laut yang segar menusuk hidung. Kami berhenti di sebuah warung kecil yang menjual ikan bakar dan ulam-ulaman segar. Puan Siti memesan nasi lemak dengan sambal yang pedas menggigit, manakala aku memilih laksa utara yang pekat kuahnya. Semasa kami makan, seorang nelayan tua berhampiran mula bercerita tentang legenda Pulau Langkawi, termasuk kisah seorang puteri laut yang dikatakan menjaga pantai rahsia, dan bagaimana sesiapa yang menemui pantai itu akan menghadapi ujian hati yang sebenar. Cerita itu membuatkan aku terpaku, hatiku berdegup lebih kencang. Kalau betul ada pantai macam tu, kau nak pergi cari tak, Aminah? Tanya Puan Siti dengan senyuman nakal. Aku ketawa kecil. Kalau ada, aku harap aku cukup berani untuk hadapi ujian tu. Selepas makan, kami berjalan di sepanjang pantai. Pasir hangat menyentuh kaki kami. Puan Siti meraih tanganku perlahan, dan aku rasa seluruh tubuhku meremang. Sentuhan itu ringkas, tapi penuh makna. Dia memandang aku dengan mata yang penuh rahsia, dan aku tahu, perasaan kami semakin dalam tanpa perlu diucapkan. Malam menjelang, kami kembali ke bilik dengan hati yang penuh cerita. Aku memakai gaun malam satin berwarna merah merun, yang jatuh anggun menutup lutut, dengan tali halus yang menonjolkan bahu dan garis leherku. Kasut tinggi berwarna hitam melengkapi penampilanku, dan aku menyingkap rambutku ke sebelah, memperlihatkan leher yang licin dan kulit yang berseri. Puan Siti mengenakan baju kurung songkit warna emas dengan corak bunga melati, yang membuatnya tampak seperti ratu malam. Kami duduk bersama di balkoni, memandang langit malam yang penuh bintang. Suasana menjadi sunyi, hanya suara ombak yang menemani. Dia tiba-tiba berkata, Aminah, kadang-kadang hidup ni macam lagu, ada nada yang indah, ada juga nada yang menyakitkan. Tapi kita kena teruskan menari walaupun kadang tersasar langkah. Aku memandangnya lama, merasakan getaran yang semakin kuat di dada. Malam itu,
Aku tahu sesuatu akan berubah. Sesuatu yang aku sendiri tak mampu jangka. Dan mungkin, sesuatu yang akan menguji batas hati kami berdua. Pagi berikutnya, udara pantai Langkawi tetap segar dengan hembusan angin laut yang lembut menyusup ke dalam bilik kami. Aku bangun dengan perasaan yang sukar digambarkan antara kegembiraan dan kecemasan yang bercampur baur. Matahari menembusi tirai jendela, memercikkan cahaya ke atas lantai kayu yang berderak lembut di bawah kaki. Aku memilih untuk memakai baju kurung moden berwarna merah jambu lembut dengan corak bunga-bunga kecil yang halus. Kainnya yang ringan mengalir mengikuti setiap langkahku. Kasut selipar berwarna putih aku sarungkan, dan rantai emas halus yang melingkar di leherku berkilauan dalam cahaya pagi. Rambut aku biarkan terurai, ditiup angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Puan Siti sudah menunggu di balkoni, mengenakan baju kebaya warna kelabu mutiara dengan sulaman halus di hujung lengan. Rambutnya yang hitam pekat diikat kemas, memperlihatkan leher anggun dan garis rahangnya yang tegas namun lembut. Dia tersenyum, menghulurkan secawan teh tarik panas kepadaku. Kopi pagi tadi tak cukup manis, jadi aku bawa teh tarik ni, katanya sambil tersenyum nakal. Aku membalas dengan senyuman, rasa hangat menyelinap ke seluruh badan. Hari ini kami merancang untuk meneroka sebuah kampung nelayan yang lebih jauh, tempat yang dikhabarkan masih memegang era tradisi dan kisah lama. Perjalanan menyusuri jalan kampung yang berliku membawa kami melewati sawah padi yang menghijau, pohon kelapa yang melambai-lambai, dan rumah-rumah kayu berwarna-warni yang terpencil di tepi pantai. Sesampainya di sana, kami disambut oleh penduduk kampung yang ramah, wajah mereka cerah dengan senyuman tulus. Kami singgah di sebuah warung kecil yang menjual ikan bakar dan ulam-ulaman segar. Wangi sambal belacan yang pedas menyengat hidung, dan bunyi gelak tawa kanak-kanak bermain di pantai menambah kehangatan suasana. Puan Siti bercerita tentang legenda seorang puteri laut yang menjaga pantai rahsia, dan bagaimana sesiapa yang menemui pantai itu akan menghadapi ujian hati yang sebenar. Cerita itu membuatkan aku terpaku, hatiku berdegup lebih kencang. Kalau betul ada pantai macam tu, kau nak pergi cari tak, Aminah? Tanya Puan Siti dengan senyuman nakal. Aku ketawa kecil. Kalau ada, aku harap aku cukup berani untuk hadapi ujian tu. Sepanjang perjalanan pulang, aku merasakan sentuhan lembut dari tangan Puan Siti yang menggenggam erat tanganku. Hati aku berdebar, seolah-olah setiap langkah kami semakin mendekatkan kami kepada sesuatu yang tidak terungkap. Malam itu, aku memilih gaun malam berwarna ungu gelap yang jatuh anggun menutupi lutut, dengan tali halus yang menunjukkan bahu dan garis leherku. Kasut tumit tinggi berwarna hitam melengkapkan penampilanku, dan rambut aku sanggul longgar, memperlihatkan leher yang halus dan kulit yang berseri. Puan Siti mengenakan baju kurung songkit warna emas yang memancarkan keanggunan dan kekuatan. Kami duduk di balkoni, memandang langit yang bertabur bintang. Udara malam yang hangat membawa bisikan rahsia dan janji yang belum terucap. Aminah, bisiknya lembut. Kadang-kadang kita perlu berani melangkah ke dalam kegelapan untuk menemui cahaya sebenar. Aku menatap matanya yang penuh makna, merasakan detik yang mengubah segalanya semakin hampir. Di balik keindahan malam itu, tersembunyi misteri yang menunggu untuk kami selami bersama. Pagi berikutnya, sinar mentari pagi menyusup lembut ke dalam bilik kami diseri angin, membangunkan aku dari lena dengan kehangatan yang menyenangkan. Aku bangun perlahan, mengenakan baju kurung moden berwarna biru muda dengan corak bunga halus di sepanjang sisi. Kainnya lembut dan jatuh sempurna mengikut lekuk tubuh, manakala selipar kulit coklat muda melengkapi penampilan santai pagi itu. Rambutku dibiarkan terurai, ditiup angin laut yang segar masuk dari balkoni. Puan Siti sudah menunggu di luar, duduk di kerusi plastik dengan secawan kopi panas di tangan. Dia mengenakan baju kebaya merah jambu berkilau dengan sulaman manik halus. Rambut hitamnya disanggul kemas memperlihatkan leher anggun yang membuat aku terpaku seketika. Senyumnya yang lembut dan penuh kehangatan membuatkan aku rasa tenang,
walaupun hati masih berdebar-debar dengan segala yang terjadi. Kopi pagi ni memang terbaik, Aminah, katanya sambil menghulurkan cawan kepadaku. Aku mengambilnya dan menghirup perlahan, merasakan kehangatan kopi yang mengalir hingga ke tulang. Hari ini kami merancang untuk meneroka sebuah kampung nelayan yang jauh dari kesibukan pelancong. Jalan kecil berliku membawa kami melalui sawah padi yang menghijau dan pokok kelapa yang melambai-lambai ditiup angin. Aku dan Puan Siti berbual ringan, tertawa kecil apabila dia mengusikku dengan cerita-cerita lama tentang zaman mudanya. Setibanya di kampung itu, kami disambut dengan senyuman mesra penduduk setempat. Seorang nelayan tua yang duduk di tepi pantai mula berkisah tentang pantai rahsia yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Pantai itu, katanya, ada kuasa misteri. Mereka yang berani mencarinya akan diuji hati dan jiwa, katanya dengan suara serak, membuatkan bulu rumah aku meremang. Puan Siti menoleh kepadaku dengan mata yang berkilat. Kalau ada pantai macam tu, kau rasa kita patut pergi cari tak, Aminah? Aku tersenyum, sedikit gugup. Kalau ada, aku harap kita cukup berani untuk hadapinya. Sepanjang perjalanan pulang, tangan kami sesekali bersentuhan, sentuhan yang semakin lama semakin membawa getaran hangat ke dalam diri aku. Malam itu, aku memilih gaun satin berwarna merah merun yang jatuh lembut hingga lutut, dengan tali halus yang menonjolkan bahu dan garis leherku. Kasut tumit tinggi hitam menambah seri penampilanku, dan rambut aku sanggul longgar, memperlihatkan kulit leher yang licin dan berseri. Puan Siti mengenakan baju kurung songket berwarna emas yang memancarkan kemewahan dan keanggunan. Kami duduk di balkoni, memandang langit malam yang dipenuhi bintang gemelapan. Angin laut bertiup lembut, membawa bisikan rahsia yang belum terungkap. Aminah, bisiknya dengan suara yang bergetar penuh makna. Kadang-kadang kita perlu berani melangkah ke dalam kegelapan untuk menemui cahaya sebenar. Aku menatap matanya yang dalam dan penuh rahsia, merasakan detik yang akan mengubah segalanya semakin hampir. Malam itu, di bawah sinaran bintang, aku tahu bahawa kisah kami baru sahaja bermula, dan misteri yang menanti kami mungkin akan menguji hati dan jiwa lebih daripada yang aku sangka. Matahari pagi menyinari lembut bilik kami, menembusi tirai nipis yang berkibar perlahan ditiup angin laut. Aku bangun dengan perasaan yang bercampur baur, antara harapan dan keresahan yang tak dapat aku sembunyikan. Aku mengenakan baju kurung moden berwarna putih gading dengan sulaman halus di hujung lengan, kainnya ringan dan jatuh sempurna mengikut lekuk tubuhku. Kasut selipar kulit warna coklat muda aku sarungkan, manakala rambut yang panjang aku ikat kemas ke belakang supaya tidak mengganggu pandangan. Puan Siti sudah menunggu di balkoni, duduk dengan secawan kopi panas di tangan. Dia mengenakan baju kebaya berwarna merah jambu lembut, kain songket yang berkilauan menambah seri penampilannya. Rambut hitam pekatnya disanggul kemas, memperlihatkan leher anggun yang membuat aku terpukau setiap kali memandangnya. Senyumnya yang lembut dan penuh makna menghangatkan hati yang sepi selama ini. Kopi ni, Aminah, lebih manis bila diminum bersama, katanya sambil tersenyum penuh rahsia. Aku membalas dengan senyuman, merasakan kehangatan yang menyelinap ke seluruh tubuh. Hari ini kami berdua merancang untuk menyusuri pantai rahsia yang diceritakan oleh nelayan tua semalam. Dengan hati yang berdebar, kami menaiki sebuah bot kecil yang disewa khas oleh Puan Siti. Aku memakai baju kurung moden berwarna biru laut dengan corak ombak halus, kainnya ringan dan mudah bergerak. Rambut aku biarkan terurai, ditiup angin laut yang menyegarkan. Bot meluncur perlahan meninggalkan jeti, air laut yang jernih berkilau di bawah sinar matahari. Puan Siti duduk di sebelahku, tangannya sesekali menyentuh tanganku dengan lembut, membuatkan jantungku berdegup kencang. Dia bercerita tentang hidupnya, tentang kehilangan dan harapan yang masih dia simpan dalam hati. Setelah beberapa jam melayari laut, kami sampai ke sebuah pantai tersembunyi yang dikelilingi hutan bakau dan batu karang. Pasir putih halus menyentuh kaki kami,
dan angin laut membawa bau garam yang menyegarkan. Suasana sunyi, hanya suara ombak dan burung camar yang berkikau. Kami berjalan menyusuri pantai, langkah kami seiring dalam keheningan yang penuh makna. Puan Siti berhenti dan memandang aku dengan mata yang bersinar. Ini tempat yang aku cari, Amina. Tempat yang buat aku rasa bebas dan hidup. Aku merasa getaran aneh di dalam dada, seolah-olah masa berhenti seketika. Tanpa kata, aku meraih tangan Puan Siti, dan dia menggenggamnya erat. Sentuhan itu membawa kehangatan yang aku rindui selama ini. Malamnya, kami kembali ke bilik dengan hati penuh cerita dan misteri yang belum terungkap. Aku memakai gaun malam berwarna merah jambu lembut, yang jatuh anggun hingga ke lutut, tali halus menonjolkan bahu dan garis leherku. Puan Siti mengenakan baju kurung songket emas yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Kami duduk di balkoni, memandang bintang yang berkelipan di langit malam. Angin laut bertiup lembut, membawa bisikan rahsia yang semakin dekat untuk kami ungkap. Amina, bisiknya, kadang-kadang kita perlu berani lepaskan apa yang kita takut untuk kehilangan, untuk temui apa yang benar-benar kita cari. Aku menatap matanya yang penuh kejujuran dan kerinduan, merasakan detik yang akan mengubah segalanya semakin hampir. Malam itu, di bawah sinaran bintang, aku tahu bahawa kisah kami baru sahaja bermula, dan perjalanan yang menanti mungkin lebih dalam dan rumit dari apa yang aku sangka. Pagi itu, udara pantai Langkawi terasa lebih segar dari biasa. Aku terjaga dengan perlahan, menyedari kehangatan mentari yang menyusup masuk ke dalam bilik. Aku mengenakan baju kurung moden berwarna kelabu lembut, dengan kain yang jatuh anggun menutupi lenganku dan memeluk tubuhku dengan lembut. Kasut selipar kulit coklat yang sederhana aku sarungkan. Rambutku disanggul rapi supaya tidak mengganggu pandangan. Puan Siti sudah menunggu di balkoni, duduk di kerusi plastik dengan secawan kopi o panas di tangan. Dia mengenakan baju kebaya berwarna merah jambu lembut, kain songket yang berkilauan menambah seri penampilannya. Rambut hitam pekatnya disanggul kemas, memperlihatkan leher anggun yang membuat aku terpukau setiap kali memandangnya. Senyumnya yang lembut dan penuh makna menghangatkan hati yang sepi selama ini. Kami memulakan hari dengan berjalan-jalan di sepanjang pantai yang penuh pasir putih dan air laut yang jernih. Angin laut meniup lembut, membawa bau garam yang menyegarkan. Puan Siti bercerita tentang impian dan harapannya yang selama ini terpendam, tentang kehidupan yang penuh liku selepas kehilangan suaminya. Aku mendengar dengan penuh perhatian, merasakan kehangatan yang semakin mendalam antara kami. Setiap sentuhan kecil dari tangannya yang menggenggam tanganku membuat jantungku berdegup kencang. Ada sesuatu yang berputik di antara kami, sesuatu yang sukar untuk aku ungkapkan dengan kata-kata. Petang itu, kami berdua memilih untuk duduk di sebuah warung kecil yang terletak di tepi pantai, menikmati hidangan ikan bakar dan ulam-ulaman segar. Puan Siti mengenakan baju kurung biru gelap dengan corak bunga kecil, manakala aku memakai baju kebaya putih bersulam manik halus. Suasana warung yang sederhana dan penuh dengan gelak tawa penduduk tempatan membuatkan kami rasa seperti sebahagian daripada komuniti itu. Ketika matahari mulai terbenam, kami kembali ke bilik dengan hati yang penuh cerita dan harapan. Aku mengenakan gaun malam berwarna ungu lembut yang jatuh anggun hingga ke lutut, tali halus menonjolkan bahu dan garis leherku. Puan Siti memakai baju kurung songket emas yang memancarkan keanggunan dan kekuatan. Di balkoni, kami duduk bersebelahan, memandang langit yang bertabur bintang. Angin malam bertiup lembut, membawa bisikan rahsia yang belum terungkap. Amina, bisiknya lembut, kadang-kadang kita perlu berani merelakan apa yang kita takut kehilangan, untuk menemui apa yang benar-benar kita cari. Aku menatap matanya yang penuh kejujuran dan kerinduan, merasakan detik yang akan mengubah segalanya semakin hampir. Malam itu, di bawah sinaran bintang, aku tahu bahawa kisah kami baru sahaja bermula, dan perjalanan yang menanti mungkin lebih dalam dan rumit daripada apa yang aku sangka.
Malam itu, angin laut berbisik lembut menerusi celah-celah tingkap bilik kami diseri angin. Aku duduk di tepi balkoni, mengenakan baju kurung moden berwarna perak yang halus. Kainnya mengalir lembut mengikuti setiap gerak tubuhku. Kasut selipar kulit hitam yang sederhana aku tinggalkan di dalam bilik, membiarkan kaki menyentuh dinginnya lantai kayu. Rambutku dibiarkan terurai, melambai-lambai ditiup angin malam yang sejuk. Puan Siti keluar dari bilik, mengenakan jubah sutera merah jambu yang lembut, yang membalut tubuhnya dengan anggun, memperlihatkan lekuk halus di bahu dan garis leher yang memikat. Dia berjalan perlahan ke arahku, senyum misteri terukir di bibirnya. Aku rasa jantungku berdegup lebih laju, campuran antara ketakutan dan keinginan yang sukar aku ungkapkan. Kau tahu, Aminah, suaranya lembut. Kadang-kadang hidup beri kita pilihan yang sukar. Tapi yang paling penting adalah keberanian untuk pilih apa yang buat kita rasa hidup. Aku mengangguk, kata-kata itu menusuk ke dalam hatiku. Kami duduk bersebelahan, tangan kami bertemu dan perlahan-lahan saling menggenggam. Sentuhan itu bukan sekadar fizikal, tapi membawa makna yang dalam, sebuah janji tanpa kata-kata. Tiba-tiba, telefonku bergetar. Sebuah mesej masuk dari nombor yang tidak dikenali. Jangan cari aku. Ini yang terbaik. Aku menatap skrin dengan mata terbeliak, hati berdebar kencang. Siapa yang menghantarnya? Puan Siti atau seseorang lain? Rasa bimbang dan kekeliruan menguasai aku. Puan Siti memandangku dengan mata yang penuh rahsia, seolah-olah dia tahu mesej itu. Dia menghela nafas panjang dan berkata, Aminah, ada sesuatu yang aku perlu beritahu. Aku tak boleh terus bersama kau seperti ini. Aku cuba menahan air mata, tapi ia mengalir juga. Kenapa, Siti? Apa yang terjadi? Dia mengusap rambutku dengan lembut. Aku terpaksa pergi. Lebih awal dari yang kita rancang. Hidup aku bukan seperti yang kau sangka. Ada beban yang aku tak mampu kongsi. Malam itu, kami menghabiskan masa terakhir bersama, menyulam kenangan yang mungkin tidak akan berulang. Aku tahu, walau apapun yang berlaku, hubungan kami telah mengubah aku selamanya. Dan meskipun dia pergi, bayangannya masih menghantui setiap sudut hati. Ketika aku menutup pintu bilik dan berdiri di balkoni memandang laut yang gelap, aku tahu kisah kami belum berakhir. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyuman Puan Siti, sebuah misteri yang menunggu untuk aku bongkar. Dan aku bersedia untuk menghadapi apa sahaja yang akan datang. Hari-hari selepas kepergian Puan Siti berlalu dalam kekeliruan dan sunyi yang mendalam. Aku kembali ke Melaka, ke rumah kecil kami yang kini terasa lebih sepi daripada sebelumnya. Farah masih di Johor Bahru, sibuk dengan kerjanya, manakala Sarah masih di kem musim panas. Ketawa riangnya hanya dapat kudengar melalui telefon. Aku cuba menjalani rutin harian sebagai akuntan, tetapi bayangan Puan Siti terus menghantui setiap sudut pejabat dan rumah. Suatu petang, aku menerima mesej ringkas dari nombor tidak dikenali. Jangan cari aku. Ini yang terbaik. Hatinya berdegup kencang, dan aku tahu ini bukan sekadar kata-kata kosong. Aku nekat mencari jawapan. Aku melawat rumah Puan Siti di kampung Bukit Katil. Pintu rumah terbuka sedikit, dan aroma wanginya masih melekat di udara. Kunci terletak di atas meja, seolah-olah sengaja ditinggalkan untukku. Aku bertemu dengan adiknya, yang memberitahu aku bahawa Puan Siti hilang tanpa jejak, tanpa meninggalkan sebarang kabar. Perasaan kehilangan dan kekeliruan menggulung aku seperti ombak besar di pantai. Namun, aku juga merasakan sesuatu yang baru, kekuatan untuk meneruskan hidup dan mencari kebenaran. Aku tahu, kisah kami belum berakhir. Ada rahsia yang tersembunyi, dan aku akan berusaha menemuinya. 2 tahun kemudian, aku berada di Kuala Lumpur untuk urusan kerja. Di sebuah kafe,
Aku terlihat seorang wanita mengenakan baju kurung merah jambu, rambutnya terurai dan senyumnya sama seperti Puan Siti. Dia berjalan bergandengan tangan dengan seorang lelaki muda. Wajahnya berseri-seri dan penuh kebahagiaan. Momen itu seperti kilas balik yang menghentakkan hatiku. Aku tahu, dia telah menemukan kebahagiaannya sendiri, dan aku harus meneruskan perjalanan hidupku. Namun, satu persoalan masih mengganggu, apakah rahsia sebenar di sebalik kepergiannya? Aku duduk di tepi tingkap, menatap keluar sambil memegang secawan teh tarik hangat. Hidup ini penuh dengan liku dan misteri, dan aku belajar bahawa kadang-kadang, kita harus menerima bahawa tidak semua jawapan mudah didapati. Tapi satu perkara pasti, kisah ini belum berakhir. Dan suatu hari nanti, aku akan menemukan jawapan yang selama ini aku cari. Dengan hati yang tabah dan jiwa yang terbuka, aku bersedia menghadapi apa sahaja yang bakal datang.